Jangan spekulasi bekalan minyak negara. Rafizi dilabel liability politik. Mujahid kritik sindiran Presiden PAS. Kabinet teliti cadangan bekerja dari rumah. Dan subsidi minyak cecah 3.2 bilion ringgit. Menurut laporan Sinar Harian, Menteri Kewangan 2 Amir Hamzah Azizan menegaskan orang ramai tidak seharusnya membuat spekulasi mengenai bekalan bahan api negara walaupun stok semasa dilaporkan mampu bertahan sehingga Mei depan. Beliau menjelaskan spekulasi pasaran boleh memberi kesan negatif kerana hanya menguntungkan pihak tertentu. Sebaliknya, kerajaan memberi tumpuan kepada langkah memastikan bekalan dalam negara kekal mencukupi. Amir Hamzah berkata kerajaan juga bersedia meneroka sumber bekalan baharu bagi menggantikan stok sedia ada melalui usaha Petronas serta syarikat minyak tempatan lain sekiranya konflik global berpanjangan. Beliau turut memaklumkan KPDN akan terus memantau bekalan di stesen minyak terutama ketika musim perayaan dan cuti sekolah bagi memastikan peningkatan pergerakan rakyat tidak menjejaskan bekalan bahan api. Menurut laporan Malaysia Gazette, Ahli Majlis Penasihat Perpaduan Negara, Profesor Tajuddin Rasdi menyifatkan bekas Menteri Ekonomi, Rafizi Ramli, kini menjadi liability kepada PH dan lanskap politik negara. Beliau berpandangan Rafizi yang pernah dianggap aset penting kepada gabungan itu, kini sukar bekerjasama dengan pihak lain walaupun politik semasa memerlukan kerjasama erat dalam kerajaan campuran. Tajuddin turut mendakwa pendekatan Rafizi yang kerap mengkritik tanpa menawarkan penyelesaian praktikal menyebabkan beliau kurang mendapat sokongan daripada parti komponen kerajaan seperti UMNO, DAP, Amanah, GPS dan GRS. Beliau juga berpendapat Rafizi bakal berdepan cabaran besar dalam PRU16 sekiranya bertanding sebagai calon bebas atau menubuhkan parti baharu kerana kekurangan sokongan pengundi. Menurut laporan FMT, Timbalan Presiden Amanah Mujahid Yusof Rawal mengkritik kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang menyindir usaha dialog antara Parti Melayu Islam yang digerakkan UMNO. Mujahid berpandangan kenyataan itu menunjukkan pendekatan politik yang gemar melabel, menghina serta meragui keikhlasan pihak lain hanya kerana perbezaan pandangan. Beliau turut menegaskan penggunaan metafora seperti bisikan syaitan dan hantu raya dalam kenyataan tersebut berisiko menjadikan agama sebagai alat untuk merendahkan pihak lain. Mujahid berkata sikap menolak dialog dan mencari titik persefahaman hanya akan menambahkan perpecahan dalam kalangan orang Melayu dan umat Islam di Malaysia. Cadangan pelaksanaan bekerja dari rumah bagi sektor awam dijangka diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada Selasa depan selepas penelitian awal oleh pihak berkaitan. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata, Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah mengarahkan Ketua Setiausaha Negara serta Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam meneliti cadangan tersebut terlebih dahulu sebelum dibawa ke Kabinet. Beliau menjelaskan cadangan itu dibincangkan dalam mesyuarat Kabinet khas yang meneliti kesan ekonomi susulan konflik geopolitik di Asia Barat melibatkan Israel, Amerika Syarikat dan Iran. Menurutnya, langkah itu bertujuan memastikan penyelarasan dalam sektor awam sekiranya situasi geopolitik global terus tidak menentu dan memberi kesan kepada penggunaan tenaga negara. Kerajaan kini menanggung subsidi bahan api sehingga 3.2 bilion ringgit sebulan bagi mengekalkan harga petrol bersubsidi melalui inisiatif Budi 95 walaupun harga minyak dunia meningkat. Menteri Kewangan 2 Amir Hamzah Azizan berkata subsidi petrol kini mencecah kira-kira 2 bilion ringgit sebulan manakala subsidi diesel sekitar 1.2 bilion ringgit susulan lonjakan harga minyak mentah global. Beliau menjelaskan kerajaan masih mampu menampung beban tersebut hasil pelaksanaan reformasi fiskal dan konsolidasi kewangan sepanjang 3 tahun pentadbiran Kerajaan Madani. Amir Hamzah turut memaklumkan kerajaan akan terus menilai langkah seterusnya bagi memastikan kestabilan ekonomi negara sekiranya konflik di Asia Barat berlarutan.